Dekat tangan aku ni adalah phone holder. Ada dua jenis warna, hitam dan putih dengan permukaan magnet. Menggunakan teknologi vacuum yang adjustable. Permukaan phone holder ni adalah fleksibel. Korang boleh adjust ikut yang korang suka. Nak buat macam ni boleh, nak buat macam tu boleh, macam mana pun boleh. Magnetnya sangatlah kuat. Dan korang boleh tukar direction phone korang. Apa seronoknya pakai phone holder yang ada vacuum ni? Sebab boleh lekat dekat cermin macam ni. Pusing-pusing-pusing, dah melekat. Kita buat sekali lagi. Letak dan pusing-pusing-pusing, dah melekat. Lepas tu tinggal adjust yang korang nak. Dan letak sahaja telefon korang. Boleh sambil drive, sambil tengok map. Tapi janganlah tengok TikTok ke apa ke sambil drive. Lepas tu kalau sambil-sambil menunggu, boleh pusingkan telefon korang. Boleh tengok movie. Phone holder ni agak sedikit pricey, tapi aku jamin kualiti dia memang tahan lama. Wallahi, aku dah pakai lebih setengah tahun dan masih elok lagi. Nanti kalau korang nak beli, aku dah sediakan dekat beg kuning.